Hai semua. Okey, hari ni kita nak sembang pasal satu taktik manipulasi kuasa yang paling genius atau mungkin paling licik dalam sejarah kita. Kita akan tengok macam mana sistem residen British di Tanah Melayu mengubah 100% landscape politik, ekonomi dan sosial negeri-negeri Melayu. Jom kita bongkar. Okey, cuba bayangkan situasi ni. Ada orang datang rumah anda, dia cakap saya ni penasihat je. Tapi ada satu syarat, segala nasihat dia anda wajib ikut, tak boleh bantah langsung. Bunyi macam arahan mutlak kan, bukannya nasihat? Itulah sebenarnya teras sistem ni. Resident British kononnya cuma penasihat kepada Sultan. Tapi di sebalik tabir, merekalah yang sebenarnya pegang tali boneka. Dalam penerangan kita kali ni, kita akan kupas 6 perkara penting. Kita mula dengan titik tolak Perjanjian Pangkor 1874. Lepas tu kita rungkai ilusi penasihat ni, macam mana mereka rombak pentadbiran, kuasa monopoli ekonomi British, impak kepada pembesar kita dan akhir sekali, hakikat sebenar kuasa kolonial masa tu. Jom kita selami satu persatu. Kita mula dengan titik permulaannya. Macam mana semuanya bermula? Tahun 1874. Perjanjian Pangkor. Inilah dokumen rasmi yang secara tak langsung bagi kunci pintu kepada pihak Inggeris untuk campur tangan secara langsung dalam urusan pentadbiran tempatan kita. Tanpa dokumen bersejarah ni, sistem residen takkan wujud sama sekali di Tanah Melayu. Ia betul-betul mengubah status quo pemerintahan yang dah wujud dan bertapak beratus-ratus tahun. Sekarang, mari kita masuk ke bahagian yang paling menarik, iaitu mitos tentang peranan penasihat ni. Secara teori, atas kertas nampak cantik. Residen dilantik semata-mata untuk menasihati Sultan. Nampak sangat harmoni dan macam menghormati institusi diraja kan? Tapi realitinya sangat berbeza. Nasihat tu sebenarnya mandatory. Sultan tak ada pilihan lain selain buat apa je yang dinasihatkan tu. Jadi persoalannya, adakah mereka ni betul-betul penasihat atau gubernur yang berselindung di sebalik nama? Tapi ada satu pengecualian dan pengecualian ni sangat-sangat kecil. Kuasa yang dibenarkan untuk Sultan pegang cuma terhad kepada 2 benda je, agama Islam dan adat istiadat Melayu. Itu je. Benda-benda besar dan penting macam tanah, cukai, birokrasi, semua jatuh ke tangan British. Kiranya kuasa mutlak Raja-Raja Melayu ni dah dipinggirkan ke satu sudut yang tersangat sempit. Seterusnya, bila dah ada kuasa, apa mereka buat? Mereka rombak habis-habisan sistem pentadbiran tempatan. Bagi mengukuhkan lagi cengkaman, residen terus ambil alih nadi utama negeri. Mereka mula urus kewangan negeri, ubah struktur cukai dan buat satu sistem birokrasi moden yang baru. Memanglah, di atas kertas, sistem ni nampak jauh lebih tersusun. Tapi jangan lupa, segala struktur kemas ni dikawal 100% oleh British. Dan kita semua tahu, siapa yang pegang dompet kewangan negeri, bermakna dialah yang pegang kuasa. Selain keuangan, elemen keselamatan pun mereka ubah. Mereka susun sistem kehakiman ala barat dan perkenalkan unit polis moden. Kononnya nak jaga keamanan dan elakkan pergaduhan antara pembesar. Memang nampak macam inisiatif yang murni, betul tak? Tapi kalau kita selak di sebalik tabir, keamanan dan kestabilan ni diwujudkan sebab nak pastikan operasi komersial pelabur British berjalan lancar tanpa apa-apa gangguan. Itu je. Dan ini membawa kita ke motif sebenar mereka, iaitu mengawal kekayaan dan memonopoli ekonomi. Cuba kita fikir logik sekejap. Macam mana seorang individu luar yang gelaran dia cuma penasihat boleh mendominasi urat nadi ekonomi sesebuah negara yang berdaulat? Itulah kelicikan sebenar sistem residen ni. Bila pentadbiran awam, sistem percukaian dan mahkamah dah berada dalam genggaman mereka, pintu untuk manipulasi ekonomi tempatan terus terbuka seluas-luasnya. Pihak British tak buang masa langsung. Mereka terus sasarkan sumber semula jadi yang paling berharga. Mereka majukan lombong-lombong biji timah, galakkan perladangan getah secara besar-besaran dan kawal ketat laluan perdagangan. Segala kemudahan macam pelabuhan dan logistik dibangunkan bukannya apa, semata-mata supaya hasil bumi kita dapat diangkut dan dieksport keluar dengan sangat efisien. Pendek kata, segala kemajuan dan aktiviti ekonomi ni direka khas demi menjaga kepentingan pelabur British dan nak melipat gandakan margin keuntungan empayar mereka. Kekayaan yang melimpah ruah di Tanah Melayu disedut habis-habisan, sementara masyarakat tempatan terus ditekan dan peranan mereka dalam ekonomi moden dikurangkan ke tahap yang paling minimum. Sekarang, mari kita tengok pula apa kesan sistem itu kepada para pembesar tempatan kita.
Hakisan kuasa ni memang berlaku secara langkah demi langkah. Pertama sekali, kuasa mutlak pembesar Melayu untuk kutip cukai dan takbir kawasan mereka dilucutkan. Kedua, sistem tradisional yang dah berakar umbi beratus tahun secara drastik digantikan dengan sistem corak barat. Dan kemuncaknya, Sultan sendiri kehilangan kuasa sebenar dalam pemerintahan negerinya. Ia adalah satu pengambil alihan yang sangat licik, senyap tapi impaknya amat menyeluruh. Jadi untuk merumuskan semuanya, apa realiti sebenar di sebalik kuasa kolonial ni? Ini satu benda yang kita wajib ingat. Walaupun mereka sentiasa berselindung di sebalik frasa diplomasi yang manis dan guna pangkat sebagai penasihat, realiti sebenarnya British yang menguasai sepenuhnya jentera pentadbiran negeri. Mereka berjaya ubah keseluruhan struktur politik dan ekonomi, menjadikan residen British sebagai pemerintah nombor satu secara de facto di Tanah Melayu. Niat sebenar pihak kolonial amat jelas. Sistem residen ni tak lebih daripada strategi halus British untuk luaskan pengaruh dan pastikan poket mereka sentiasa penuh di Tanah Melayu. Ia menepis terus mitos kononnya mereka datang untuk bawa misi bantuan. Sebaliknya, ini adalah pelan teliti untuk menakluk Tanah Melayu dari sebalik meja rundingan dan fail-fail pentadbiran. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan bersama. Selepas kita selami macam mana sistem ni dirancang dan dilaksana, adakah anda rasa nasihat yang British bagi ni adalah satu bentuk bantuan atau ia sekadar strategi penjajahan alaf baru yang disalut dengan madu? Terus hidupkan rasa ingin tahu tu, kaji sejarah dari lensa yang lebih kritis dan kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang.